Okay, korang tahu tak sekarang ni inspired perfume dekat pasaran memang banyak tau. Tapi pernah jumpa satu brand yang inspired perfume dia betul-betul rasa different tau. Packaging dia pun memang premium Ada pouch lagi perfume jenis and material dia bukannya murah tau. Punya botol pun korang pun suka pasal perfume ni sebab dia magnet korang. Okay, yang ni pun boleh kata ramai lelaki akan suka bau ni. Bau-bau maskulin, bau-bau yang fresh. Pagi-pagi korang nak something yang fresh, yang new, rasa macam bersemangat nak pergi kerja ke apa. Kalau korang suka macam setiap hari-hari korang tu vibe-vibe yang positif. Dari pagi, petang tu masih ada tau. Dia spicy vanilla juga. Rasa kalau korang berpeluh-berpeluh pun just wangi je. Okay. Korang yang jarang-jarang yang tak suka sangat perfume tapi pada masa yang sama bau korang tu wangi, korang kena ada ni. Memang tak bau murah langsung. And the last one is Tabak Honey. Kat dah ada memang akan ada hint-hint, okay? Manis-manis sesuai untuk malam lah, okay? Sebab malam-malam kita macam nak relax. Deep, elegant, ada mahal vibe tau. Inilah yang Putera masukkan kemewahan yang mampu milik tau. Bau mewah tapi harga still masuk akal. Biasanya husband Putera akan tukar perfume ikut mood. So antara tiga-tiga ni yang definitely Putera akan suruh husband Putera pakai lah spicy vanilla ni, okay? Di 3 top perfume engineer. Okay, korang nak buat sebagai antara pun boleh untuk orang-orang yang korang sayang. So korang pergi grab sekarang. Okay, bye-bye.